Jawabnya betul. Siapa yang mengamalkan ayat 1000 dinar, murah rezeki dan hidupnya lapang dalam dunia. Tu sungguh. Tapi amal kau ni baca ribu-ribu kali. Dah, amal maksud. Kita tengok maksud dia. Wa may yattaqillah, siapa yang takut kepada Allah, tak takut ke manusia, tak takut ke kerajaan, tak takut ke Allah saja. Dia buat satu benda kerana takut pada Allah, dia tak buat satu benda kerana takut pada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah tunjuk jalan kepada dia. Amal hak tu, faham? Wa yazuk haitsu la yahtasib, min haitsu la yahtasib, Allah beri pada dia rezeki min haitsu la yahtasib, daripada rezeki yang dia tak sedar. Dari mana mari? Dia dah senang dia. Contoh yang mudah, dia ni dengar orang ngajar, rupa-rupanya kerja dia haram, faham? Oleh kerana ada takwa dalam diri dia, dia berhenti kerja. Maka dia berhenti kerja ni kerana Allah lah, kerana takutkan Allah, faham? Maka dia berhenti kerja kerana takwa kepada Allah. Nampak? Maka yaj'al lahu makhraja, garanti Tuhan akan beri kerja lain pula. Garanti. Mana garanti? Itulah baca ke sukung. Kalau orang ngaji balaghah, duduk pada tempat yang memastikan akan jawapan daripada syarat yang telah diberi. Apa dia? Wajib Tuhan akan beri kerja lain.